Kak Feri sekarang ni berada kat kedai tinted. Tapi bukan Kak Feri nak tunjukkan tinted, bukan Kak Feri nak cuci kereta juga. Kak Feri nak tunjukkan Kak Feri sofa yang Kak Feri duduk ni. Sebab Kak Feri ni memang kan jual sabun kan, memang geram je, memang mudah je mata ni detect. So Kak Feri nampak kat sini sofa ni, Kak Feri nampak cantik, bersih. Tapi sebenarnya Kak Feri dapat rasa sebenarnya dia boleh lagi cantik, lagi bersih. Masa baru dia mesti warna dia sedikit beza. So kita cuba betul ke warna sofa ni sebenarnya boleh jadi lagi shining, lagi cantik, bukan yang macam ni. So kita cuba sebahagian dekat sini. So kalau tengok sofa ni keseluruhan dia elok je, macam tak ada apa-apa je. Tapi Kak Feri dapat rasa sebenarnya dia boleh lagi naik warna je. So Kak Feri cuba kat sini dulu, okey? Nampak tak? Nampak tak? Kak Feri buat dekat sini je. Kat sini je. Belum kacau belah lagi. Nampak tak? Color dia dah sedikit berbeza. Ada sofa-sofa begini. Warna pula warna-warna krim, warna-warna kuning macam ni. Memang Kak Feri pun suka warna-warna macam ni. Sebab dia nampak macam bumi sikit kemang kan. Sebenarnya dia boleh seri balik. Tengok sendiri perbezaan dia. Betul ke Kak Feri ni? Ya je kan? Kak Feri nak angkat hasil dia. Jeng. Nampak tak beza dia? Kalau ikutkan, sekali pandang, warna ni dah okey dah. Dah cantik dah. Tapi yelah dah bertahun-tahun, kita tak sedar, kita rasa dia macam okey. Tapi sebenarnya kalau kita lap guna sabun makeover, warna dia lagi beza. Warna dia lagi shiny. Ini yang warna-warna macam baru beli. Kak Feri percaya, warna daripada kat kedai, inilah warna asal dia. Ini adalah daki dia yang kita tak sedar. Kalau kita cuci biasa, kita nampak macam bersih je, macam okey je. Kalau you all lap dengan Kak Feri sabun badan makeover ni, warna dia akan jadi begini. Memang berbeza. Memang beza. So, tak percaya, you all pergi ambil bancuh sikit dalam 2 scoop ke 3 scoop dengan setengah gayung air, all pergi lap manja-manja. Mesti berbeza. Sofa kalian akan jadi sangat ketara, berseri balik macam seakan-akan yang asal. So boleh cuba sekarang. Beza kan? So cepat buat sekarang.